awak ni Yan kan? Kawan kelas saya dulu. Aisyah, wah lama tak jumpa. Aisyah sihat ke? Sekarang Aisyah buat apa? Yan tak nampak ke Aisyah dah kaya sekarang? Yan mesti miskin kan? Sebenarnya, tengok pun dah tahu. Mesti Yan cemburu dengan Aisyah. Sebenarnya Yan sekarang, tak apalah Yan, jangan sedih ya padan muka. Aisyah nak pergi interview kerja dulu. Saya datang nak interview kerja dekat sini. Baik, tunggu sebentar. Saya panggil bos dulu ya. Wah, tak sabarnya nak kerja dekat syarikat besar ni. Yan, awak buat apa di sini? Yan di sini sebab ha. Mesti Yan nak minta kerja jadi tukang sapu sini kan? Kesian betul Yan. Lama betul saya tunggu, mana bos syarikat ni? Dialah bos syarikat besar ni. Yan sebenarnya bos. Yan, Aisyah minta maaf, Aisyah gurau je tadi. Macam mana bos? Nak ambil dia kerja ke tak? Korang tolong Yan buat pilihan. Ambil Aisyah kerja atau tidak?